Antara adat hak yang dak apa nak molek dalam masyarakat kita, tapi dak dosa pun. Cuma kita kena betul lah benda nak molek. Maksudnya kita tidak mengambil peluang. Adalah kita keluarga saat itu membiarkan orang lain saja pergi sembahyang jenazah, keluarga diri dak sembahyang. Sepatutnya kita, keluarga kita, mati kita hak yang sembahyang, duduk depan sekali. Ni keluarga duduk susah uruh. Last sekali orang sembahyang, duduk cucu hokok kebuk bawah. Allahu Rabbi. Dah hak setengah lagi tu, kadang-kadang kita mari nak pergi sembahyang, nak sembahyang jenazah tu, kata ahli keluarga kejap-kejap sebab ahli ada anak-anak dia 2-3 orang dia tak sampai. Lepas kau dalam 5 minit lagi, 10 minit lagi, setengah jam lagi. Orang mari dia tunggu, orang mari nak sembahyang dia tunggu setengah jam baru sampai. Sampai buat benda tengok-tengok, duduk bawah hisap rokok. Orang lain juga sembahyang. Orang lain juga sembahyang. Kadang-kadang ni di antara adat yang perlu kita kena perbetulkan dalam masyarakat kita. Benda ni bukanlah dosa, bukanlah salah. Tapi benda ni tak comel sebenarnya. Jadi kita ahli keluarga. Apabila ada keluarga kita meninggal dunia, kita lelok kepada orang lain, hak yang terus sembahyang, berdoa. Sepatutnya kita kena utamakan diri kita. Dia kita hak yang duduk depan saat ni tu. Tapi ramai juga hak yang cara, hak yang kita, hak molek tu, kita mesti lah hak molek tu. Hak tu comel tu, ni hak yang duk molek ni kita kena kabarnya. Hak yang buat tak nak kena ni kita kena kabarnya. Okey, sama juga. Dalam masyarakat kita jarang kita tengok orang puang tolong sembahyang jenazah kepada keluarga yang meninggal dunia. Jarang. Orang lelaki je buat. Orang puang tak buat. Sepatutnya orang puang kena ambil peluang. Ambil peluang apabila ada keluarga kita meninggal dunia, kita sembahyang juga. Lepas tu nak sembahyang ke mana? Okey, sembahyang tak ya campur dengan orang lelaki. Lepas daripada orang lelaki sembahyang, kita minta kejap keluarga dia nak sembahyang. Ataupun sebelum daripada orang mari, keluarga dia sembahyang dulu. Boleh, tak ada masalah. Baik. Kat kita jarang benar orang puang sembahyang jenazah. Sedangkan itu adalah peluang untuk kita berdoa kepada jenazah. Dan kita memperolehi pahala sembahyang jenazah sendiri. Tapi Mekah pandai pula sembahyang. Mekah pandai. Madinah pandai. Orang puang pun. Sebab sembahyang fardu kan ada orang sembahyang jenazah. Orang kan pakai sembahyang. Tapi di rumah, ayah dia mati, tok lelaki mati, mak dia mati, ayah, anak-anak mati. Jarang benar orang puang sembahyang. Baik, ini benda yang perlu kita kena bagi penekanan juga kepada masyarakat kita supaya mengambil peluang. Dah kalau orang tanya, dah dosa ke orang puan ada sembahyang? Dah, kita nak kata dosa. Dah dosa orang puan ada sembahyang. Kalau bab dosa ke tak dosa ni, ahli menjemaah masjid tak mari seorang pun tak dosa. Yang penting ada seorang sembahyang pun tak apa dah. Tapi kita bukan nak kira dosa ke tak. Kita nak kira hak yang mana, hak lebih comel untuk kita merebutkan peluang untuk si mati lagi, kebaikan untuk kita lagi. Jadi kita pakat sembahyang kalau ada keluarga kita yang terdekat meninggal dunia.